Seorang budak sekolah kena jekoh kepada pegawai sedadu, siapa dengan budak tu saya menangis atau petiak saya. Jadi cerita ni saya lagu mana? Mari kita dengar bersama saya. Assalamualaikum saya. Jadi sebelum tu saya kita nak ayat dulu kata maklumat ni kita ambil sebelah ibu adik hak tiak sana, sebelah canati, sebelah pegawai tu kita tak ada maklumat apa-apa saja lagi sana. Jadi Facebook yang bernama Anis Tamyo sana, video dia tu sana banyak orang share, banyak apa duduk gegel lah hari ni sana. Saya mana tak ada kita tengok lagi, tak ada jumpa lagi, boleh kita tengok dalam komen kita sana, kita dapat link bawah tu sana. Jadi bila kita tengok sebelah ibu dia sana, nak kata kebanyakan semua orang tengok video ni bakal beci lah kepada pegawai sedadu ke ataupun tahan perang tu, kita tak ada jelas lagi sana. Tapi dalam video dekat dia sebut kata sedadu, dia kata tamruk, dia kata lagu tu sana. Jadi hal lagu ni sana, ibu dia tu sana, dia nak pergi hantar anak dia sekolah. Tiba-tiba tengah-tengah jalan tu sana, ada dan truk, ada dan lo, dia kata dah. Pesak tu lah dia kata dah. Tapi ibu dia tu sana dia kata dadu sekat dah. Tapi dia tak ada nak break sana. Tak ada nak break tu dia kata nak break dengan cepat-cepat tu jadi takut-takutnya bahaya sana. Lalu terus dia dilajak sikit. Dengan pak dadu duduk tu dia kata lebih kurang 2 jekar dia kata. Jadi nak kata dia lajak sikit lah sana. Tapi dadu tu sana dia jekoh. Dengan sebab dia jekoh ni sana buat anak dia duduk belakang tu sana. Tiak lalu takut. Mari perasaan takut sana. Siapa dengan tiak, siapa dengan nangis sana. Lalu tu lepas pada tu kita wasa lah sang hak ni kita tengok apa dengan headkan dia dengan kejadian dia ni sang. Dia paling mutu mula, ibu tu nak paling mutu mula sebab kata lagu ni sang. Dia kata tak sewi ada perasaan takut kepada pegawai dadu ataupun tahan ni sang. Dia tak sewi ada perasaan tu. Tu dia nak hak tu ya sang. Dia pergi tu dia kecek dengan molek dia kata apa ni dadu tu wak anak dia tu apa ni wasa takut. Dia nak minta dia mari tu nak minta suruh dadu tu faham kepada anak dia dan juga maaf kepada budak anak dia sana. Jadi bila kita tengok dalam video sana dadu sendiri pun nak kata rasa payah juga sana. Kita nak sebut macam mana nak ada supat, nak ada molek sikit sana. Jadi tak ada pergi tubuh lah saya, pergi diri lah kata dah. Kita jadi orang tua ni, mudah kata kita jadi orang tua nak pergi maaf kepada budak, tak sepatut. Lepas satu lagi dia kata dia tak salah. Hak tu kita nampak apa ni tak ada nak ayat macam mana kita pun kita jadi benda kasar sana. Jadi nak ayat maaf kepada budak tu rasa susah payah sana. Jadi payah nak tubik daripada mulut orang tua, orang jadi pegawai, orang jadi sedadu, orang jadi apa saja, jadi payah sana. Lalu tu lah sang buat budak tu jadi takut sana. Tu jadi bila kita tengok video sana, apa ni dadu tu dia duduk tiang semua, duduk kata dia tak salah macam-macam tu lah saya. Jadi bila kita tengok tu jadi tak ada kuampem punan tak ada, kuampem pujai tak ada sana. Tu jadi bila kita tengok ni kebanyakan orang kampung ni bakal beci lah kepada pegawai ni, termasuklah kita sendiri pun bila kita tengok komen sana. Allah nak kata tapi gitulah saya hak ni maklumat sebelah ibu dia sana. Jadi lepas pada tu sana, akhirnya sapa juga kepada telinga Munitik Peneng. Hak kita tahunya dalam kawasan kita iaitu Nepak Kampung Sangkeu sana. Dia tu adalah salah satu pegawai Munitik Peneng sana. Tu jadi hak ni sapa dah kepada telinga dia akan kira macam mana buku ni sana. Jadi akhirnya kita nak sebut pendapat kita sikit sana. Sungguh pun kita jadi orang tua, sungguh pun kita ada pangkat, sungguh pun kita jadi orang debel pun, tapi dengan budak sana kita kena minta maaf sana. Sebab kata PA dengan budak sana, bila kita lembut dengan dia akan lembut dengan kita. Bila kita lebih lembut lagi dengan dia akan hormat banyak kepada kita sana. Bila kita buat kasar dengan dia, tak usah niat lah kata dia nak mari hormat kepada kita, tak usah niat lah kata dia nak suka, dia nak cok dengan kita sana. Sekadar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.